Hey, what's up guys, Assalamualaikum. So hari ni aku akan review pasal Roblox X Papa Zola The Movie. So video ni tak panjang, so jangan lupa subscribe and like kalau suka video ni. Jangan lupa komen, okay? Alright, let's go. Okay, so kita ada dia punya cover cup. So kat sini ada Papa Zola, ada emoji Mama Zola, Papa Zola, ada Bibi Zola, Roblox X Papa Zola. Okay, di belakang dia. Dan bila kita gabungkan, dia jadi bentuk ni untuk jadikan cup cover punya pemegang cup Roblox. So ni adalah kotak wafer. Di depan ni ada gambar Papa Zola. Papa Zola ada, Mama Zola ada, Bibi Zola, si robot Roblox, Papa Zola The Movie. Okey, lepas tu ni bahagian depan. So dalam tak boleh buka lah. Ni bahagian tepi, bahagian belakang, bahagian tepi. So bahagian depan ni ada gambar bawah dia macam ni. Okey, so kita akan tengok pula stiker dengan buku nota. So kita buka stiker dia. Aku tak akan tampal kat mana-mana, so aku biarkan stiker dia. Alright. Oh, stiker dia berbentuk macam ni, material dia rasa macam kertas lah. Cuba tengok dulu. Ni macam kertas. Oh, ni lah, rasa macam kertas. So kita buka sikit. Nampak dan ada Papa Zola dan keluarga ni. Cantik. Alright, kita ada Papa Zola The Movie. Depan dia ada Papa Zola dan keluarga, dan depan belakang dia. Dan dalam buku dia kosong. Okey, kosong. So itu saja untuk video kali ini.